Okey, hari ni kita nak tunjuk sampul duit raya daripada Pos Malaysia. Okey, alang-alang kita tunjuk tahun lepas punya. Ni tahun lepas punya 2025. Hulurkan salam sampaikan keriangan. Situ. Lepas tu comel lah ni detailing hari raya, suasana hari raya dan ini konon-konon dia punya stamp. Lepas tu belakang dia pun comel. Okey. Tapi tahun lepas 2025, tahun ni pula yang ni. Masih lagi comel tapi beza dia Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau tahun lepas 10 keping satu design ni semua ialah design yang sama. Tapi untuk tahun ni 2026 dia ada 10 keping, patut dari sini boleh nampak. Separuh design lain, separuh lain. Okey. Tapi kita tengok dia punya comel tau, detailing dia macam yang goldish ni, dia macam stamp, as if ini ialah satu stamp yang besar. Ambil kau. Lepas tu ini ialah design kedua. Okey, ni pula ialah design kedua. Masih lagi suasana hari raya. Okey, dia punya belakang pula ni budak-budak main bunga api. Yang ni pula budak-budak dengan kuih raya. So cute. Okay, tapi saya suka design macam ni. Design landscape sebab macam kalau kita nak letak, macam bagi saya senang lah kalau nak letak duit raya. Okay. Lepas tu nanti kalau kita beri pada orang yang lebih tua dari kita ke, dia orang pun lagi senang nak buka. Lagi macam ni kan. Tapi tu preference saya je lah. Okay. Saya suka yang macam landscape. Okay. Cantik kan? Korang dah dapat ke? Sampai duit raya Pos Laju. Pos Malaysia. Bye.